Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so seperti korang nampak, kita bukan berada kat dalam indoor, kita dekat outdoor. Memang pelik kan, Muaz Malik kat outdoor. So kita boleh nampak yang mana kita sekarang berada di Cameron Highland. Kenapa kita ada kat sini? Yalah, kita jalan-jalan lah kan, bersempena dengan Tourism Malaysia 2026. Kenapa aku sebut berkenaan dengan benda ni? Ada sebab dia. Adalah sebabkan ni phone yang korang tengah tengok sekarang ni, Honor Magic 8 Pro. So Honor Magic 8 Pro ni, dia adalah merupakan smartphone yang dipilih sebagai fotografi equipment untuk visit Malaysia 2026. Dan pada hari ini, kita selain daripada korang boleh tengok dia punya quality video, sebenarnya tujuan utama video ni adalah kita nak tengok kualiti gambar yang terhasil daripada kamera ni. Sebab dengar cerita dia punya zoom capability power, dia punya night photography pun power juga. Tapi sebelum kita nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan keupayaan fotografi kamera ni, of course kita kena cerita berkenaan dengan spesifikasi kamera ni terlebih dahulu lah. Jadi Honor Magic 8 Pro ni, dia didatangkan dengan 4 kamera, 3 kamera dekat belakang dan 1 kamera selfie. Kamera utama dia menggunakan 50 megapiksel f1.6 dengan sensor yang besar iaitu 1/1.3 inch plus OIS. Lepas tu kamera ultrawide dia 50 megapiksel dengan point of view yang luas iaitu 122 darjah. Kamera selfie 50 megapiksel dengan 3D depth sensing kamera, dan bintang utama kamera 200 megapiksel. Yes, korang tak salah dengar, 200 megapiksel ultra night telephoto kamera dengan saiz sensor yang besar iaitu 1/1.4 inch. Okay, aku harap buaya ni tak roboh lah Okay, satu benda yang best lah berkenaan dengan Honor Magic 8 Pro ni adalah dia punya stabilization. So dia orang dapat SIPA 5.5 tau. Ni kalau korang tengok SIPA 5.5 ni, dia level kestabilan yang dah lebih level-level macam DSLR lah. So dengan kestabilan yang tinggi, korang boleh buat macam ni lah. Video stabil, ambil gambar night shot pun akan jadi stabil sebab dia boleh buka shutter lama kan. Dan yang paling bestnya, macam video yang kau tengah tengok sekarang ni, handheld, tak ada pakai tripod tu semua. Nampak? Smooth kan? Tak ada gegar-gegar pun kan? Okay Mika, lepas ni kita nak ke mana? Kita nak pergi balik. Balik tidur. Tak nak. Boleh tidur? Tak nak. Tidur, Tak nak. Bagi. Dia ni, ayah pakai handphone apa ni? Honor Magic 8. Honor? Magic 8 Ni apa? Pro. 8 Pro? Okay, so memandangkan umur semakin lanjut, jadi sekarang kita akan balik ke hotel dan take a nap first lah kan. Sebab semalam tak boleh nak apa-apa, tidur sangat. So sekarang ni kira macam ngantuk lah. So balik, kita take nap kan. Bila dah cukup power, baru kita keluar balik. A few moments later. Now baru kita dah fresh tau. Kita dah take a nap kan. Mata pun kalau tengok ni kan, boleh nampak muka macam baru tidur kan. Sekarang baru kita akan beraksi. Mata air bengkak lagi lah. Dia lepas tu ada morning voice lagi kan. Hello. Dia take time sikit lah nak bagi hilang morning voice kan. Walaupun sebenarnya dah petang. Kuning. Aku rasa agak sesuai jugalah bawa Honor Magic 8 Pro ni kalau pergi ke zoo ke kan, yang benda yang jauh-jauh kan, naik menara nak ambil gambar bangunan ke, sebab kita boleh zoom sejauh-jauhnya. So tak payah nak pergi macam binatang yang tak payah nak pergi dekat sangat, kita boleh terus ambil gambar dia kan. Aku tak tahu lah, hari ni memang gloomy gila, memang asyik hujan je, macam tengok cahaya pun macam tak berapa terang sangat lah. Tapi nasib baiklah aku ada Honor Magic 8 Pro ni. So benda yang best juga berkenaan dengan Honor Magic 8 Pro ni adalah dia punya fungsi portrait dia, yang mana kali ni dia ada banyak lagi nilai focal length portrait yang korang boleh gunakan lah. Korang ada standard 23mm, lepas tu 46mm, lepas tu 85mm, lepas tu 135mm, dan last kali 170mm. So dengan nilai portrait yang berbeza ni, kita boleh dapatkan compression yang berbeza lah. Kalau korang nak subjek lebih compress, lebih pop up dekat dalam gambar korang gunakanlah 170mm. Kalau korang just nak blur yang biasa-biasa je, gunalah 23mm. Pilihan di tangan korang lah, ikut kepada korang punya kesesuaian. Korang pilih mana-mana focal length pun, korang akan tetap dapat gambar yang super sharp. Kenapa awak nampak handsome sangat? Wow.
Aku dah banyak kali datang sini. Ni first time baru dapat tengok kangaroo. Selalu di kangaroo dia tak aktif, dia tidur je. Tengok ada 1, 2, 3, 4. Cantik lah. Tapi ni bukan kangaroo Australia kot. Ni kangaroo lain ni. Kambing ke kambing? Alah awak ni sweetnya. Awak suka dibelai ke? Ha? Sedap. Nak saya ceritakan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Honor Magic 8 Pro ni? Jadi untuk fotografi pada Honor Magic 8 Pro ni, dia ada 3 major imaging engine yang akan membuatkan gambar tu lebih cantik dan lengkap lah. Pertama, dia ada Night Engine yang mana dia gunakan 1 billion parameter AI model dan mampu untuk ambil info-info penting lah, macam lampu, shadow, texture kan, untuk nampak lebih kemas, lebih pure. Lepas tu yang kedua, dia ada anti-shake engine. Engine dia ni handle SIPA 5.5 OIS macam yang aku cerita tadi tu lah. Dia improve ketepatan dari segi gyro dan motor supaya gambar ataupun video tu dia akan jadi super stabil lah. Dan kemudian yang ketiga adalah portrait engine. Yang ni Honor gunakan 12 billion parameter AI model. Dia orang train AI ni untuk percantikkan lagi gambar portrait supaya nampak lebih 3-dimensional lah kan. Texture kulit akan lebih optimize, light dan shadow pun lebih cun dan bokeh yang lebih realistik. So dengan gabungan ketiga-tiga engine ni, tu yang boleh dapat gambar-gambar yang macam aku tunjukkan ni. Plus dengan kombinasi hardware dan AI tadi, tu yang feature telefoto dia tu boleh jadi power gila. Contohnya korang boleh zoom sejauh-jauh alam kan, daripada 1x sampailah ke 100x. Dan bila snap gambar tu nampak sharp je kan. Dan kalau korang perasan, masa zoom 100 time tu pun dia memang stabil je footage dekat viewfinder. Benda ni nampak macam simple, nampak macam remeh je kan, tapi dia memang sangat memudahkan lah. Lagi-lagi bila kita nak compose gambar tu elok-elok kan. Stabilization yang macam ni memang thanks to SIPA 5.5 macam yang aku cerita tadi tu lah. Dan kalau korang guna untuk gambar telefoto pada waktu malam pun, dia lebih kurang sama je macam waktu siang quality dia. Gambar memang nampak sharp, cahaya diserap dengan sangat baik. Tak payah pakai tripod sebab stabil je. Dan yang aku lupa nak cerita tadi, bila zoom lebih daripada 10 kali, korang akan perasan dia akan ada AI icon akan menyala dekat atas ni kan. So bila korang guna, dia akan gunakan cloud based AI dari Honor untuk enhancekan lagi gambar zoom tu. So korang boleh gunakan AI zoom ni daripada 10 times sampailah ke 100 times. Now kita nak cerita berkenaan dengan benda yang fun-fun pula. Of course lah, cerita berkenaan dengan AI lah. So antara, dia ada banyak fungsi AI. So tapi antara fungsi AI yang aku tak pasti sama ada aku suka ataupun tak adalah fungsi AI Magic Tracking. So let's say kalau korang ni suka gambar daripada Hasselblad, daripada Leica kan. So kalau korang tahu gambar daripada Hasselblad dan Leica ni, contohnya dia ada color yang spesifik lah. Color yang memang unik untuk Leica contohnya kan. Tapi korang boleh gunakan color Leica tu pada Honor Magic 8 Pro ni. Dia punya cara memang mudah lah. Korang just perlu dapatkan gambar reference. So dapatkan gambar daripada Leica, and then kemudian dia boleh tiru warna daripada gambar tu kepada Honor Magic 8 Pro ni. Simple macam tu je. Itu yang aku rasa macam aku tak pasti sama ada aku suka ke tak kan. Sebab yalah, aku dah beli kamera mahal, korang boleh dapat gambar yang sama dekat Honor Magic 8 Pro ni. Runsing. Dan lepas tu kalau tengok dari segi hardware, dekat tepi ni dia ada butang fizikal yang dipanggil sebagai AI button. So AI button ni kalau double tap, dia akan terus buka kamera, dan kalau korang slide, dia akan zoom in zoom out lah. Kalau tekan lama-lama pula, dia akan buka Honor AI untuk korang akses secara pantas circle to search ataupun AI memories. Tapi ni semua setting default lah kan. Kalau korang nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Ikutlah pada kehendak korang. Honor memang bagi flexibility sikit lah dekat sini. Dan seterusnya, kalau korang peminat gambar retro, Honor juga disediakan beberapa film style yang korang boleh pilih lah. Ada 3 hardcore studio style kan. Ada classic, vibrant dan color. Lepas tu dia ada 6 film style yang simulate Kodak Potra, Ekta, Gold 200 dan Fuji klasik negatif macam tu. Dia tak adalah 100% sama, tapi hampir-hampir nak dekat lah warna dia tu. And ni bukan filter-filter biasa je.
film style ni dia kenakan before gambar diambil, bukan selepas gambar diambil. So result dia memang lain. Dan last kali, benda fun-fun yang kita boleh gunakan adalah AI animated image. So kalau korang enablekan moving photo dalam app kamera, dalam galeri tu, dengan bantuan AI, korang boleh ubah moving foto korang tu kepada slow motion, motion trail ataupun motion clone. Kesemua efek ni akan berikan feel yang berbeza lah. Dan korang boleh save dan share lah dekat IG ke FB ke, ikutlah korang nak share dekat mana-mana pun boleh. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, okay, nak habis video dah. So kesimpulan yang kita boleh buat daripada video ni adalah kita boleh nampak yang Honor Magic 8 Pro ni ataupun Honor sendiri memang membuat satu claim yang agak besar lah untuk Honor Magic 8 Pro ni. So kita boleh nampak dari segi hardware memang powerful. Dia ada segala spesifikasi yang diperlukan, bukaan aperture yang tinggi, lepas tu kamera 200 megapixel, telefoto, dia ada SIPA rating 5.5 stop yang powerful dari segi stabilization, capacity battery besar, and then kemudian dari segi AI dia pun ada banyak fungsi AI yang korang boleh gunakan. So aku boleh faham lah kenapa Tourism Malaysia boleh recognize phone ni untuk Tourism Malaysia 2026. Jadi makanya kalaulah korang sekarang ni adalah content creator ataupun korang traveller kan, mungkin korang boleh consider Honor Magic 8 Pro ni dalam senarai smartphone yang korang akan beli pada masa akan datang. Dia bukannya lah DSLR ataupun mirrorless killer. Dia lebih kepada DSLR ataupun mirrorless companion. Lagi sedap dia punya bunyi ayat dia tu kan. Jadi kalau korang berminat untuk beli Honor Magic 8 Pro ni, aku akan letakkan segala link dekat dalam description box di bawah. Of course, kalau korang buat pre-order, memang korang akan dapat diskaun yang banyak. Itu benda yang biasa dekat Honor. Pun semua info-info tu aku akan letakkan dalam description box di bawah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video perkongsian aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Aku kunci pula.